Hai guys, korang pernah dengar tak pasal cancel culture? Atau korang sendiri pernah cancel someone? Zaman sekarang, budaya cancel culture ni makin hangat diperkatakan. Tapi apa sebenarnya cancel culture ni? Cancel culture ni lebih kurang seperti seseorang tu kena reject oleh majoriti orang ramai disebabkan sesuatu yang mereka lakukan. Boleh jadi mereka melakukan kesilapan ataupun tingkah laku mereka dianggap sebagai offensive. Cancel culture ni boleh jadi dekat artis, influencer atau sesiapa saja termasuklah diri korang. Kalau dekat media sosial pula, sekali buat silap habis satu internet seram, memang no mercy. Dah alang-alang tu, mari kita ambil tahu sikit apa itu cancel culture. Cancel culture mula popular sejak era media sosial yang mempercepatkan penyebaran maklumat. Dan menurut kajian Pew Research Center menunjukkan 58% orang menganggap cancel culture ni sebagai satu bentuk accountability sosial. Manakala 38% lagi mereka rasa ia kepada hukuman tanpa peluang kedua kepada seseorang. Dalam sejarah pula, cancel culture sebenarnya dah lama wujud. Dalam pelbagai tamadun termasuklah gerakan boikot dan pengasingan sosial terhadap individu tertentu. Cancel culture ni bukan je pernah jadi kat negara kita tau, tapi dekat seluruh dunia. Contohnya dekat Korea Selatan ada seorang pelakon famous yang kena hentam teruk sebab satu kontroversi je. Peminat terus hilang minat dan kecam pelakon tersebut. Selain tu, job dan kontrak kolaborasi dia dengan pelbagai jenama terkenal pun serta-merta dihentikan. Silap hari bulan, nama mereka pun boleh hampir lenyap dalam industri hiburan kat sana tau. Tapi kalau nak cerita pasal ni, sampai esok pun tak habis tau. Berbalik kepada topik cancel culture dekat Malaysia sendiri, korang ingat tak ada satu individu yang dulu well respected tiba-tiba kena pulau sebab satu tindakan yang orang kampung tak boleh terima. Bisnes jatuh, kawan-kawan jauhkan diri, hidup terus berubah. Memang kesian kan? Mesti korang pelik Min tengah cerita pasal siapa kan? Actually, baru-baru ni Min ada tonton drama berjudul Hani Minta Maaf yang menceritakan pasal cancel culture jugalah. Kalau korang tengok Hani Minta Maaf, mesti korang perasan watak Hani yang dilakonkan oleh Anna Jobling kena reject habis-habisan sebabkan satu kesalahan yang dia buat. Sama macam real life cancel culture. Sekali buat silap, terus kena lenyap. Tapi, patut ke seseorang yang dah insaf dan minta maaf masih menjadi mangsa cancel culture selamanya? Kita nampak macam mana Hani struggle untuk buktikan diri dia dan dapatkan kepercayaan daripada orang ramai semula. Samalah juga dengan kehidupan sebenar. Ada orang cuba bangkit lepas kena cancel. Tapi tak senang bila orang dah label kita sebagai someone yang dah negatif. Dalam beberapa keadaan, konsep kemaafan dan peluang kedua memainkan peranan penting dalam membentuk semula persepsi masyarakat terhadap seseorang. Macam dalam drama ni juga, influencer juga manusia yang tak terlepas daripada melakukan kesilapan. Dan in fact, dalam banyak kes, permohonan maaf yang ikhlas serta usaha untuk membetulkan keadaan boleh membantu mereka untuk diterima semula. Namun, tak semua kes mudah untuk dimaafkan. Dalam situasi lebih serius seperti jenayah berat, isu kepercayaan menjadi cabaran utama, menjadikan peluang kedua sesuatu yang sangat sukar untuk diperoleh. Jadi, dalam Hani Minta Maaf menggambarkan bagaimana proses kemaafan dan penerimaan boleh berlaku. Selain itu, dalam drama ni juga, mereka tunjuk cara bagaimana kita sebagai manusia yang boleh beri perspektif positif tentang membina kepercayaan semula. Senang cerita, cancel culture ni ibarat macam pedang dua mata. Kadang-kadang ia memang diperlukan untuk tegakkan keadilan. Tapi ada masanya budaya ni boleh jadi terlalu toksik sampai boleh hancurkan hidup seseorang. So guys, cancel culture ni adalah cerminan kuasa kita sebagai masyarakat. Kita ada suara, tapi adakah kita guna cancel culture tu dengan cara yang betul? Nak tahu sekiranya Hani akan terus di-cancel selamanya? Jom stream drama Anna Jobling dan Han Hakim, Hani Minta Maaf di Astroria, Astro One dan Suka. Bukan sekadar komedi, banyak juga pengajaran yang boleh kita ambil.